Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Aiman Nasuha. Jadi pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan tugasan yang bertajuk analisis pelaksanaan kontrak ijarah dalam pembiayaan kenderaan, iaitu kajian kes di Bank Islam Malaysia Berhad. Okey, jadi kita masuk ke latar belakang kajian. Jadi sejak penubuhan Bank Islam pada tahun 1983, industri ini terus berkembang pesat bagi menyediakan alternatif kewangan yang bebas daripada unsur riba, gharar dan juga maisir. Jadi dalam pembiayaan kenderaan, kontrak sewaan klasik iaitu ijarah telah berevolusi menjadi kontrak ijarah summa al-bai' atau singkatannya iaitu ITAB. Okay, jadi ITAB ni adalah kontrak hybrid yang menggabungkan dua akad secara berturutan. Iaitu yang pertama, akad sewaan iaitu ijarah pada peringkat awal, dan yang kedua pula adalah akad jual beli al-bai' iaitu pada akhir tempoh untuk memindahkan hak milik kenderaan kepada pelanggan. Okay, jadi mengapa kajian ini penting kan? Jadi kami mengenal pastilah 3 isu utama, iaitu yang pertama, kekaburan liability risiko, iaitu mengikut teori FIG, kos penyelenggaraan asas dan risiko aset sepatutnya ditanggung oleh bank kan sebagai pemilik. Tapi secara praktikal, kos seperti takaful dan cukai jalan dialihkan kepada pelanggan. Yang kedua pula adalah isu persepsi, di mana masih ramai masyarakat menganggap ITAB ni hanyalah penjenamaan semula, sewa beli konvensional, sebab proses bayaran dia lewat kan, dan tindakan undang-undang dia yang seakan-akan serupa. Dan yang ketiga pula adalah isu total loss, di mana apabila kenderaan hancur atau hilang sebelum kontrak tamat, selalu berlakulah pertikaian kan mengenai keadilan pengiraan baki, penyelesaian awal. Seterusnya kita masuk kepada objektif kajian. Jadi bagi menjawab isu-isu tersebut, kajian kami menggariskanlah 3 objektif utama, iaitu yang pertama, kita nak mengenal pasti konsep asal kontrak ijarah ni serta evolusinya menjadi struktur hybrid iaitu ITAB. Dan yang kedua pula adalah menganalisis modus operandi serta peranan dan tanggungjawab bank Islam serta pelanggan. Dan yang ketiga pula adalah menilai isu-isu syariah dan praktikal kontemporari, khususnya berkaitan isu pemilikan dan penalti dan implikasi penamatan awal. Akhir sekali, kajian ini memberi impak penting kepada 3 kumpulan sasar, iaitu yang pertama, sektor akademik, iaitu sebagai bahan rujukan ilmiah, dan yang kedua pula adalah industri perbankan, di mana dapat memberikan maklum balas lah untuk menambah baik draft dokumen perjanjian agar lebih patuh syariah secara kompleks dia. Dan yang ketiga adalah penggunaan awam, di mana ia dapat meningkatkan pemahaman tentang hak-hak mereka sebagai penyewa. Okay, seterusnya untuk bahagian sorotan literatur, di mana yang pertama adalah konsep asas ijarah. Jadi ijarah merujuk pada pemilikan manfaat beserta bayaran pertukaran. Ia terbagi kepada ijarah amal untuk upah perkhidmatan dan ijarah ayan untuk sewaan aset. Kontrak ini disyariatkan menerusi dalil Al-Quran dan hadis. Dan untuk kontrak ini dia wajib penuhi 3 rukun utama, di mana yang pertama adalah pihak yang melakukan kontrak, yang kedua adalah sirah yakni tawaran atau penerimaan, yang ketiga adalah objek kontrak iaitu merangkumi manfaat dan kadar sewaan yang jelas bagi aset yang terlibat. Dan seterusnya adalah evolusi kepada ITAB, di mana bagi menyaingi produk sewa beli konvensional, instrumen ijarah direvolusikan kepada al-ijarah summa al-bai' ataupun kita sebut sebagai ITAB. Jadi untuk mengelakkan unsur gharar akibat mencampurkan 2 akad dalam satu lafaz, ITAB ni dia dipecahkan secara berasingan dan dihubungkan melalui wa'ad ataupun janji sepihak. Kontrak pertama adalah ijarah, yakni sewaan, di mana bank masih kekal sebagai pemilik sah aset yang terlibat. Dan seterusnya selepas tamat tempoh, kontrak kedua iaitu al-bai', yakni jual beli atau hibah, akan dilaksanakan bagi memindahkan hak milik penuh kenderaan kepada penyewa yang membeli kenderaan tersebut. Dan seterusnya untuk dapatan kajian, yakni daripada kajian lepas mengenai ijarah ijarah ini,
Jadi berdasarkan kajian lepas, yang pertama adalah wujud dua fokus utama iaitu isu perundangan dan penerimaan pengguna. Di mana dalam kajian Zakaria dan Abdul Wani yang melibatkan kekangan perundangan, dalam kajiannya mendapati bahawa ITAP masih lagi terikat dengan sistem konvensional akibat ketiadaan akta yang khusus. Yang kedua, daripada pernyataan itu disokong oleh kajian Abdul Wah dan Tak Al-Din yang melihat wujudnya percanggahan kerana ITAP terpaksa ditakbir di bawah Akta Sewa Beli 1967 yang mempunyai unsur riba. Dan seterusnya, susulan daripada itu, kajian daripada Zain menyarankan wujudnya kerangka perundangan yang komprehensif khusus untuk pembiayaan kenderaan Islam. Dan seterusnya, isu penerimaan pengguna, di mana dalam kajian Amin mendapati bahawa pelanggan sedar akan ITAP, namun kefahaman mereka tentang perbezaan ITAP dengan kaedah konvensional masih lagi terhad. Seterusnya daripada kajian Behzad, di mana dalam kajian ini membuktikan bahawa pengguna tidak hanya memilih ITAP atas faktor sentimen agama semata-mata, tetapi dia didorong oleh kualiti perkhidmatan, kelancaran proses ataupun reputasi bank yang menyediakan perkhidmatan demikian. Oleh itu, kajian daripada HRB merumuskan bahawa bank perlu memperhebatkan lagi literasi kewangan dan strategi pemasaran untuk meyakinkan pengguna dalam menggunakan kaedah ITAP. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bismillah. Baik, selanjutnya saya, Ahmad Al-Maimin, akan membentangkan mengenai metodologi kajian bagi kumpulan kami. Dalam perkara ini ada 3 aspek yang perlu kita berhati. Okey, yang pertama adalah reka bentuk kajian. Dalam kajian ini, pendekatan yang kami gunakan ialah pendekatan kualitatif, yang mana kami melaksanakan kaedah-kaedah kajian kes bagi menerokai kaedah dalam kaedah muamalat secara lebih mendalam. Kemudian fokus analisis kami adalah mengenai kontekstual dan tekstual yang melibatkan dokumen bergaris dan juga dokumen bertulis dan garis panduan cara operasi muamalat tersebut. Kemudian transition analysis, yang mana kami juga memeriksa peralihan operasi daripada struktur duit akad kepada struktur MPO lah dalam bank Islam. Baik, aspek yang kedua iaitu pengumpulan data. Bagi data primer, kami bersandarkan dokumen pendedahan produk pembiayaan kenderaan Islamik dan juga termaam bank Islam. Bagi data sekunder, kami merujuk kepada dokumen polisi BNM iaitu ijarah, late payment charge, Jurnal Akademi dan juga Akta Perundangan Sivil. Jadi dalam proses kajian kami, pengintegrasian data-data yang kami kumpulkan ialah bahan-bahan ilmiah untuk menyokong bahan-bahan perbincangan isu syariah secara berstruktur. Aspek yang ketiga adalah kaedah analisis data. Jadi analisis kandungan ini kami menggunakan proses saringan, iaitu kami mengeluarkan yang tidak patut dan meninggalkan mana yang perlu, dan juga pengenalpastian secara tafsiran dokumen-dokumen secara deskriptif dan lebih kritikal. Kemudian bagi peringkat operasi, kami meneliti klausa-klausa produk untuk membuat carta alir atau peta aliran kerja sebenar kontrak pembiayaan kenderaan tersebut. Dan bagi peringkat penilaian, kami menilai isu risiko pemilikan, yakni takwid dan gharomah, dan penamatan awal hukum berteraskan syariah. Sekian. Terima kasih. Okey, sekarang saya akan menerangkan modus operandi pembiayaan kenderaan di Bank Islam. Okey, berdasarkan dokumen Product Disclosure Sheet PDS terkini, produk ini menawarkan 2 jenis produk, iaitu menawarkan margin pembiayaan standard sehingga 90%, manakala di bawah skim Great Hits menawarkan kelonggaran sehingga 100%. Di mana tempoh bayaran adalah maksimum 9 tahun menggunakan kadar keuntungan tetap. Okey, dari sudut operasi pula, Bank Islam kini menggunakan kontrak murabahah kepada pemesan pembelian atau MPO, murabahah purchase order. Okey, aliran prosesnya adalah, pertama, bank akan melantik pelanggan sebagai ejen pembelian melalui dokumen wakalah. Yang kedua pula, bank membeli kenderaan secara tunai daripada pengedar.
Dan yang ketiga, bank menjual kereta tersebut kepada pelanggan pada harga jualan bank secara ansuran bertangguh. Dan last sekali, barulah di bawah konsep Ar-Rahnu, kereta didaftarkan atas nama pelanggan tetapi dituntut hak milik oleh bank sebagai cagaran. Okey, seterusnya bagi struktur kos, pelanggan bertanggungjawab menanggung kos duty stamp, perjanjian dan pendaftaran di JPJ. Pelanggan juga wajib mengambil takaful motor komprehensif Islam secara tahunan. Dan jika berlaku lewat bayaran bulanan, cas ganti rugi atau ta'wid sebanyak 1% setahun atau 1% per annum akan dikenakan ke atas jumlah ansuran yang tertunggak sahaja. Okay, sebagai rumusan, kajian kami mendapati satu penemuan industri yang penting walaupun tajuk asal kami adalah mengenai kontrak sewa beli ijarah atau ITAP. Amalan semasa Bank Islam telah beralih sepenuhnya daripada ijarah ke murabahah. Sebab peralihan ini adalah untuk pengurusan risiko, di mana kontrak murabahah memindahkan risiko pemilikan fizikal kepada palangan serta-merta sekaligus melepaskan pihak bank daripada bertanggungjawab kos penyelenggaraan besar aset yang sebelum ini wajib ditanggung di bawah kerangka ijarah. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syed Muhammad Irfan bin Wan Jamari, BQ 23110013. Baiklah, kita mulakan dengan slide saya, iaitu isu pemilikan dan risiko kenderaan. Secara konsepnya, bank kekal sebagai pemilik mutlak kenderaan, manakala pelanggan hanyalah penyewa. Namun dalam realiti, amalannya majoriti kos penyelenggaraan dan risiko ditanggung oleh pelanggan. Pelanggan perlu membayar kos servis berkala, perlindungan takaful dan alat ganti. Hal ini menimbulkan isu kerana wujud pemindahan beban yang mengaburkan sempadan tanggungjawab antara pihak bank dan penyewa. Di pihak bank pula, mereka turut berdepan risiko sekiranya pelanggan gagal membayar ansuran. Bank terpaksa menanggung beban kos dan pengurusan untuk merampas serta menjaga kenderaan tersebut. Oleh itu, isu pembahagian risiko ini sering menjadi perdebatan dalam kelestarian konsep ijarah. Seterusnya kita beralih kepada slide yang kedua, isu yang seterusnya, iaitu isu ganti rugi dan penalti. Bagi mengelakkan unsur riba seperti dalam perbankan konvensional, institusi perbankan Islam mengaplikasikan dua mekanisme utama, iaitu ta'wid dan gharamah. Ta'wid adalah merupakan ganti rugi patuh syariah yang dikenakan sekadar untuk menampung kos kerugian operasi sebenar bank. Manakala gharamah adalah pula denda yang dikenakan kepada pelanggan yang berkemampuan tetapi sengaja melengahkan pembayaran. Perkara yang paling penting untuk ditegaskan di sini ialah hasil kutipan gharamah ini sama sekali tidak boleh diiktiraf sebagai keuntungan institusi kewangan. Sebaliknya, ia wajib disalurkan kepada badan-badan amal kebajikan. Ini membuktikan bahawa mekanismenya bukan bertujuan untuk mengautkan keuntungan, tetapi untuk mendisiplinkan pelanggan. Baiklah, kita masuk ke slide yang terakhir. Isu penawatan awal kontrak. Terdapat dua situasi lazim yang berlaku, iaitu pertama, kerosakan menyeluruh ataupun kita panggil total loss, dan penyelesaian awal pembiayaan. Artinya kita bayar awal waktu. Sekiranya berlaku total loss, pempasan insurans akan diserahkan kepada pihak bank. Jika nilai pempasan tersebut kurang daripada baki hutang, pelanggan masih bertanggungjawab melunaskan baki tersebut. Sebaliknya, jika ada lebihan pempasan, ia wajib dipulangkan kepada pelanggan. Okey. Situasi yang kedua ni pula, iaitu penyelesaian awal. Okey, kita bayar awal. Yearly settlement. Pelanggan mempunyai hak mutlak di bawah akta
Sewa Beli 1967, pelanggan layak untuk memohon penyata penyelesaian yang telus serta berhak mendapat rebate daripada pihak bank. Kesimpulannya, sebagai pengguna sistem kewangan Islam, pemahaman terhadap syarat perjanjian dan hak pengguna adalah sangat kritikal. Sekian saja dari pembentangan daripada saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfan Muhammad Rapi. Nombor metrik saya adalah BQ2311000022. Dalam bahagian ini saya akan membentangkan tentang cadangan dan juga kesimpulan secara keseluruhan. Untuk rumusan kajian pula terdapat 4 rumusan kajian secara keseluruhan. Yang pertama adalah pematuhan syariah, iaitu struktur ITAP di Bank Islam mematuhi prinsip syariah melalui pemisahan akad ijarah, iaitu sewaan, dan juga bai, iaitu jualan beli. Kemudian modus operandi, iaitu pengalihan risiko dan tanggungjawab yang jelas antara pihak bank, iaitu lessor dan pelanggan, lessee. Ketiga adalah cabaran praktikal, iaitu terdapat isu signifikan dalam pengagihan risiko penyelenggaraan aset dan ketelusan pengiraan penyelesaian awal. Dan terakhir adalah matlamat utama, iaitu penekanan kepada prinsip keadilan, iaitu adalah bagi memastikan hak pelanggan terus terpelihara. Berkaitan dengan cadangan penambahbaikan bagi ITAP, bagi tajuk ini, yang pertama adalah penyelenggaraan aset. Pihak tersebut perlu meneliti semula klausa penyelenggaraan besar dengan menyediakan polisi subsidi atau perlindungan tambahan bagi kerosakan teknikal di luar kawalan pelanggan. Yang kedua adalah ketulusan kawangan, iaitu menyediakan kalkulator ibrah, iaitu rebat atas talian atau media yang telus untuk memberi gambaran jelas mengenai penjimatan sebenar kepada pelanggan. Yang ketiga adalah pengukuhan takaful, iaitu integrasi perlindungan takaful yang lebih komprehensif bagi kes total loss untuk mengelakkan beban hutang melampau selaras semangat ta'awun. Seterusnya adalah kesimpulan keseluruhan bagi tajuk kami. Sebagai instrumen dinamik, ITAP perlu terus berevolusi seiring dengan perkembangan teknologi kewangan, fintech dan industri otomotif. Transformasi ke arah pendigitalan akad serta penyelarasan polisi yang lebih mesra pelanggan adalah langkah kritikal. Masa depan kontrak ini tidak seharusnya terlihat kepada kepatuhan teknikal semata-mata. Sebaliknya perlu berpaksikan kepada nilai keadilan dan kemaslahatan sebenarnya buat masyarakat. Oleh itu, sekian, terima kasih.